Cik Syirah, betul ke kita tak perlu invest kat face wash yang mahal untuk dapatkan skin cantik? Ya, betul. Di sini, face wash, awak just fokus pada face wash yang gentle. Kalau face wash yang mahal, selalunya dia akan claim face wash tu boleh buat semua benda. Kalau belajar pasal pendidikan kulit, face wash buat semua benda adalah benda yang buang masa. Sebab tu kalau awak boleh invest bawah RM30 face wash, okey. Kalau bawah 20, sangat bagus. Atas 40, carilah alternatif lain. Atas 60, ada face wash yang sampai RM70. Diklaim dia boleh cerahkan kulit. Buang masa. Betul, formulation dia memang ada benda yang mencerahkan. Tapi, kita beli bukan untuk semata-mata formulation. Tapi kita beli tujuan asal kita untuk formulation ataupun kita nak pakai benda tu berkesan. Kita sebagai pengguna, kita kena faham mindset ni. Orang tu nak jual tak salah. Tapi kita faham ke, betul ke tak salah. Tapi aku faham matlamat aku apa. Sebagai pengguna, sebab tu kita kena jadi pengguna yang bijak.